Kuat ni bau anak-anak ni. Bau ubat racun ni. Ha tu. Tu lari dia. Ha. Semut. Ha. Dah keluar. Ha. Memang semut lah. Oh, berterabur ha. Tak tahulah. So dalam ni bawah ni memang semut. Okey. Ha, itu dulu. Tak apalah, besok lusa kita datang kita siram lagi. Okey. Semua hitam. Alhamdulillah dah selesai dah. Hujan pun turun alhamdulillah. Okey, satu penemuan. Ni pokok duri hitam. Kalau tengok ni, tak tahu ini anak-anak ke apa, tapi rasanya ni semut lah. Okey. Tu penyiraman air mencurah-curah. Lagi ada lah tokek dia. Ada owner dia di kebun. Tapi yang ni nampak aja kita kena tak boleh biar jugalah. Takut dia bersekutu dengan anak-anak. Rasa ni anak ni semut lah. Jadi apa nak buat? Kita guna ni. Saya dah ready dah ni sebenarnya. Okey. Jap. Tak boleh sebelah tangan. Pakai ni je, satu tutup ni cukup. Okey, ini ialah Termipos. Racun anak-anak Jap saya kena off dulu. Kat bancik. Pak sini. Ni satu penutup. Aduh, dah. Okey. Kat juga Pak kunci. Okey, saya ke sini mencari kayu Kayu ni untuk mengacau dalam ni. Okey, hari hujan Alhamdulillah lama tak hujan. Okey, dah. Dah sebati. Tuanglah saja. Okey. Ni. Tuang saja dalam ni. Okey, saya tuangkan. Dalam ni ada lubang ni. Okey. Kita tengok sekejap. Bau dah naik. Tu. Dia sudah keluar. Nampak tak? Semut. Belum keluar lagi. Kuat ni bau anak-anak ni. Bau ubat racun ni. Tu. Tu lari dia. Semut. Dah keluar. Memang semut lah. Oh, berterabur Tak tahulah. So dalam ni bawah ni memang semut. Okey. Itu dulu. Tak apalah, besok lusa kita datang kita siram lagi. Okey. Semua hitam. Alhamdulillah dah selesai dah. Hujan pun turun alhamdulillah.